Dalam masa hanya 11 hari, naik lebih daripada RM42,000. Beruntung siapa yang bijak tukarkan dividen ASB ataupun simpanan tunai kepada aset emas pada awal tahun ini. Harga 1 kilogram emas pada 2 Januari 2026 adalah RM608,797. Pada 13 Januari 2026, harga 1 kilogram emas adalah RM641,588. Dalam masa 11 hari sahaja, harga 1 kilogram emas naik RM42,000. Spread 1 kilogram emas public gold hanya 6% dan ada jaminan belian balik bila harga emas tinggi. Belum untung, tapi on paper aset ini dah naik lebih daripada 5%. Menariknya, harga emas dijangka mampu naik lebih tinggi pada tahun ini. Sebab itu, tak rugi kalau kita alihkan simpanan jangka masa panjang kita kepada aset emas. Masih berbaloi ke beli emas dengan harga yang sedang naik tinggi sekarang ni? Sebenarnya, tak rugi alihkan simpanan jangka masa panjang kepada aset emas. Yang penting, kita dah siap sedia dana kecemasan tunai cukup 3 ke 6 bulan gaji. Kita beli emas 999 yang menepati 5 kriteria emas pelaburan terbaik. Kita tahu 7 asas simpanan emas dan salah satunya bila simpan emas tak ada dividen. Persoalannya sekarang, adakah harga emas akan terus naik? Pakar logam bernilai menjangkakan harga emas spot dunia bakal mencecah USD 4,800 hingga USD 5,000 per ons. Emas kekal aset bernilai dan paling stabil ketika ini. Dan yang paling penting, kita sangat-sangat bertuah kerana ringgit sedang mengukuh berbanding dolar Amerika. Sebab itu, kita boleh beli emas di Malaysia pada harga diskaun. Tuan-puan yang nak memiliki 1 kilogram emas ini, boleh pergi dekat saya punya profile. Klik saja button sign up, nanti saya bantu anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.